Babi, bangang, bodoh, balung, kau bagi balik duit aku lah, babi. Angkatlah, angkatlah. Hello. Apa cerita? Malam raya dah ni. Hari tu kata masa bulan puasa. Lepas tu sibuk kata producer pergi umrah lah apalah. Takkan tak boleh transfer? Tak, sebelum fly, takkan tak boleh transfer dulu dekat kru semua. Malam raya aku baju anak pun tak ada, kau tahu. Tak. Aku balik tadi pun bayar minyak Shopee Pay, kau tahu. Tolonglah, fahamlah. Ni budak push aku. Aku nak jawab apa budak ni? Yang producer kau boleh pergi luar negara melawat anak lah dekat Australia lah apalah. Settle kan dulu. Tak boleh settle ke? Dah 3 bulan dah. Konon video raya lah apalah. Tapi payment orang sangkut. Come on lah. Tolonglah. Aku tahu kau pun sama tak dapat. Tapi aku nak jawab apa dekat budak-budak? Dia sedap bergaya. Yang kita orang merana. Aku tak marah, aku tanya. Dia kalau marah macam ni. Kau nak tahu kalau aku marah dia bunyi macam ni. Babi, bangang, bodoh, balung, kau bagi balik duit aku lah, babi. Kau cakap kat producer kau kalau nak berjalan ke, kau nak pergi buat ibadah ke, kau settle payment orang dulu. Jangan nak gantung sedar orang. Babi. Tak, itu kalau aku marah. Sekarang ni aku tak marah lagi, kau faham? Sekarang ni aku nak malam ni duit aku dengan budak-budak masuk. Sebab dia orang nak raya, aku nak raya. Bukan kau seorang, bukan producer kau seorang nak berjalan, faham?